Pada tahun 1994, tular satu dakwaan bahawa Yayasan Sabah hampir kehilangan aset hutan bernilai besar. Dakwaan itu berkaitan satu cadangan yang melibatkan syarikat Azam Takzim dan NBT melalui proses reverse takeover. Beberapa nama pemimpin turut disebut dalam laporan media ketika itu, termasuk Syafi Afdal, namun semua ini kekal sebagai naratif pihak tertentu. Tapi satu orang bangkit membantah Musa Aman. Ketika itu, ahli lembaga amanah Yayasan Sabah. Menurut cerita itu, satu mesyuarat penting hampir diadakan tanpa pengetahuannya, tetapi dia kembali dan meminta perkara itu ditangguhkan. Dakwaan turut menyebut Musa membawa isu itu kepada Tun Mahathir. Satu siasatan dibuat dan cadangan Azam Takzim kemudian tidak diteruskan. Aset Yayasan Sabah, termasuk hutan balak Sabah, berjaya diselamatkan. Macam merah, sedarlah Sabah, dia cuma sayang orang pila. Kalau ikut buta sampai jatuh longkang. Janji punya janji sampai rakyat meradang. Kamu panggil dia Wira, cantik nama macam merah. Sedarlah Sabah, dia cuma sayang orang pila.